Apa masalah you scammer? Sorry. You scammer kan? You viral. Tersebar luas wajah Mamat ni. Mamat ni mungkin daripada Pakistan lah. Dan dia tidak memahami bahasa Malaysia. Cakap English. Oh, I'm tourist. I want English so much. Kan? Contoh dia macam tu. Banyak video-video dia telah tersebar di media sosial. Daripada CCTV, daripada itu, daripada ini. Kan? Cuma persoalannya satu. Dia akan pergi kedai-kedai apa yang saya lihat. Dia akan pergi kedai-kedai mana cashier itu wanita. Perempuan muda. Yang agak-agak gomap-gomap bila kena seregah. Dia akan pergi berulang-ulang. Dia akan perhatikan keliling. Kalau tak ada orang dekat cashier, dia akan pergi beradab. Kan? Konon-konon nak beli. Lepas tu tak jadi beli. Lepas tu tanya harga balik. Lepas tu tak jadi beli. Lepas tu ambil barang lain pula dua. Lepas tu satu. Dia nak mengelirukan orang supaya dapat duit kembali yang lebih. Itulah contoh dia. Kenapa tidak lapor ke balai polis? Bagi kedai-kedai yang terbabit, tengok dia masuk, standby. Kalau agak-agak dia mencurigakan, tahan dia jangan bagi keluar, terus call polis. Yang serahkan kepada pihak polis supaya dia ambil tindakan. Jadi polis akan boleh menyiasat dengan lebih mendalam. Yang sebenarnya puak-puak yang seperti mereka ni, yang mukau ni ramai. Ramai daripada negara yang sama. Kan? Dah tersebar di media sosial cukup ramai. Kan? Tetapi yang dapat tangkap tu dah dapat tangkap lah. Yang tak dapat tangkap tu ada sampai kena pukul pun ada. Kan? Dan diserahkan kepada pihak berkuasa polis lah. Cuma saya nasehatlah pada kedai-kedai yang ada di Malaysia ini, yang jadi tupuan, simpan nombor balai polis. Saya percaya ramai yang tak ada nombor balai polis, nombor bomba, ramai yang tak ada. Jadi simpankan, paparkan di meja tu, meja kaunter. Kalau papar tu tap polis, senang. Kan? Jadi dia akan datang ambil tindakan dengan cepat. Agak-agak kalau selepas ni, kalau dia masuk mencurigakan, agak-agak dia banyak dalih, jangan bagi keluar, pegang, lapor balai polis. Tangkap dulu. Biar polis yang biar polis yang siasat. Kan? Ini masalah kan. Kadang-kadang mereka daripada negara berkenaan pun bukan semuanya Islam. Kan? Pahaman mereka banyak. Kan? Sebab di Malaysia, kalau Melayu tu Islam. Kalau China tu ada Islam, ada tidak. Kalau India tu ada Islam, ada tidak. Tapi kalau Melayu Islam, tapi kalau Pakistan, dia macam Arab juga. Ada Kristian, ada itu, ada ini. Kan? Dia bangsa di situ. Jadi kita harus faham dah. Kan? Janganlah kita terlampau mengagumi sangat mereka turis-turis tu. Kalau tangkat nak menipu datang Malaysia ni tak payah. Balik kampung lagi baiklah mereka-mereka ni.